Semua hidup aku hidup dalam dunia ni, tak ada lagi kes budak-budak yang masuk ke 7-Eleven, kedai Sebeneka, nak beli gula-gula cinggam, terbeli kondom. Ini bukan cerita Seven Chow. Kepada Papa Kondom dan juga Kondom Terhaka, ambil nasihat saya. Jangan banyak sangat dengar nasihat Israel. Saya gurau lah sikit dengan tuan-tuan, bagi tuan-tuan dapat sedikit waktu untuk bergurau dengan saya pasal kondom ni. Tuan-tuan jangan dengar cerita kondom Israel bagi tahu tentang kapal sumut ni. Kalau tuan-tuan nak dapat gelaran Papa Kondom ataupun Kondom Terhaka, adalah berjuang untuk memastikan kondom tidak dijual secara terbuka di kedai-kedai serba nikah di Malaysia. Selama saya membesar dan mak ayah saya ada duit sikit, saya boleh masuk kedai serba nikah. Kondom dijual pada paras mata kanak-kanak. Kalau tuan-tuan pergi ke cashier nak bayar duit, tuan-tuan boleh pasang tak? Belah kirinya kondom, belah kanannya chewing gum. Kondom pelbagai rasa, pelbagai warna. Sebelah tu chewing gum dan gula-gula pelbagai rasa. Berjuang di Malaysia sampailah kerajaan mengumumkan kondom yang menjadi simbol kepada pelakuan seks, sama ada digunakan oleh orang kafir yang kemudiannya tiada istilah zina, ataupun digunakan oleh remaja Malaysia yang beli tak payah tunjuk IC, yang beli tak payah tunjuk kad kahwin. Tuan-tuan perjuangkan supaya anak-anak kita pada usia dia, ketinggian dia separas meja, dia tak pergi membontoti kita di kedai-kedai serba nikah dengan kondom berada di sebelah kiri, gula-gula berada di sebelah kanan. Tuan-tuan fight tu dulu sebab dia dah lama dan dia berada di negara kita. Perjuangkan supaya kondom dijual dengan cara beretika, diletakkan di tempat yang tersembunyi. Nak membelinya mestilah berperaturan sesuai dengan ini sebuah negara Islam dan ini sebuah negara yang menentang maksiat. Dan menjual kondom secara terbuka di mana kanak-kanak dapat melihatnya di sebelah gula-gula hingga kanak-kanak mentakrifkan kondom di Malaysia dan gula-gula adalah benda yang sama status dia. Ada satu hal yang salah. Jadi pada Papa Kondom dan juga Kondom Terhaka, berjuang. Berjuang supaya gelaran tuan-tuan akan menjadi lebih mulia, kerana tuan-tuanlah orang yang akhirnya mengubah keadaan di negara kita yang berpuluh-puluh tahun tak diubah, di mana kondom dijual separas mata kanak-kanak hingga boleh mengelirukan mana gula-gula getah, mana coklat dan mana kondom. Jadi jangan kelang kabut duk bernampak tentang satu cerita Israel kata jumpa kondom yang tuan-tuan jumpa daripada masa tuan-tuan kecil. Berjuang dulu, sebab itu berlaku di negara kita, berlaku secara berleluasa, dan dia berlaku dalam keadaan yang kita tak boleh terima pun ke hakikat dia. Berjuanglah sebab dia berlaku di negara kita. Okey, Lautan Mediterranean ni dia tak ada, dia bukan perlembagaan, dia bukan Islam Agama Persekutuan. Lautan Mediterranean ni dia tak ada undang-undang maksiat. Dia tak ada. Tapi di negara kita ni sebuah negara Islam. Islam itu agama persekutuan. Ada undang-undang maksiat, tetapi bagaimana barang-barang yang kemudiannya boleh menjadi simbol maksiat kalau dibeli oleh remaja yang belum kahwin. Orang yang dah kahwin jaranglah nak pakai kondom tu kecuali kalau ada masalah. Jadi kepada Papa Kondom dan juga Kondom Terhaka, ambil nasihat saya. Saya orang Malaysia, tuan-tuan pun orang Malaysia. Jangan banyak sangat dengar nasihat Israel pasal kondom ditemui atas kapal. Kondom yang ada dekat negara kita, tanggungjawab kita. Perjuangkan. Suruh PMX ubah. Suruh Menteri KPDN-KK ubah. Suruh Menteri KDN kau orang tu ubah. Supaya kondom ini tidak menjadi simbol yang melirukan kanak-kanak. Kalau daripada kecil dia lihat kondom tu dijual di sebelah gula-gula getah, sampai besar dia anggap kondom itu sama seperti gula-gula getah. Suka-suka pakai, suka-suka pakai. Pada korang ni, kau boleh tengok Haji Zainal ni pandai dia kat mana. Dia ni pandai ke ataupun bangang? Terus terang aku cakap kau. Semua hidup aku hidup dalam dunia ni, tak ada lagi kes budak-budak yang masuk ke 7-Eleven, kedai Sebeneka, nak beli gula-gula cinggam, terbeli kondom. Ini bukan cerita Seven Chow. Saya tengok cerita Seven Chow. Yang dia dengan dia back to school, fight back to school tu. Yang kondom dia buat kunyah macam cinggam tu. Banyak sangat tengok DVD jadi Zainal ni. Nak sembang tu, Papa Gomu itu, apa lagi. Aku bukan menyokong mana-mana, tapi perkataan yang keluar daripada mulut engkau yang kata-katanya kau ni intelligent. Kau sibuk dengan kondom tu. Baik kau cerita pasal arak ni. Arak dengan jual minuman biasa, sebelah menyebelah. Kau tak cerita. Aku pun tak pernah jumpa lagi ada orang nak beli air mineral terbeli arak pasal dia come on lah weh. Kita hidup di abad berapa dah ni? Tamadun ni tak tamadun kita ni. Ada orang yang macam ni. Ini yang kotela sangat jadi macam ni. Kondom ni bukanlah benda yang salah. Orang nak beli. Sama juga dengan senjata api, pistol sebagai. Kita beli untuk apa? Tujuan kita nak beli untuk pistol untuk apa? Untuk jaga keamanan, mempertahankan diri. Kalau orang beli pistol untuk merompak, tak salahkan pistol. Salahkan orang yang gunalah. La ilah, yang teruk sangat Haji Zainal ni weh. Dah cakap macam orang yang tak ada otak dah. Beli kondom, orang nak beli kondom nak kena ada sebab dia. Kau bayangkan nak beli kondom, kalau buat ikutlah Zainal ni kepala otak, orang yang nak beli kondom ni, tujuan Encik nak beli kondom tak apa. Rasa-rasa pun orang jawab, tak, saya nak buat belon.
parti hari jadi anak saya belum habis. Jadi saya kena beli kondom. Kau rasa? Kondom ni harga dengan gula-gula getah ni harga, kau rasa apa beza dia? Bodoh lah. Orang belikan kondom ni untuk merancang hamilan. Ada keluarga pula yang tak suka dienjit, tak suka makan pi perancang. Jadi dia orang pakailah. Aku nak beritahu ni, kau tak tahulah kan. Ni perkongsian orang yang berumah tangga. Apabila orang yang makan pi perancang ni, kalau dia berhenti, kitaran haid dia tak akan terganggu. Emosi pun terganggu. Apabila enjit ni, dia akan makan buah pinggang ataupun kesihatan kita. Jadi kondom lah pilihan yang paling senang. Tak tahulah aku. Kondom ni benda ni mencegah penyakit, mencegah kehamilan. Tak kisahlah kalau orang tu nak buat kongkek haram ke apa ke. Jadi dia ada fikir juga. Kalau aku terkeluarlah anak luar nikah besok, susah jadi masalah. Agak tak ada. Kau minum lah, kau tak cakap apa saja, minum kesihatan. Kalau kau minum lah untuk kesihatan arak ni, doktor-doktor ni semua dah boleh letak jawatan dah. Pasal apa? Lu demam lah. Minum ni stop. 2 tin, 1 tin pagi sebelum makan, itu 1 tin lagi. Bodoh. Terlalu bodoh sangat dia ni. Aku dah makin geram apabila dia ajak aku bagi studio tu. Ni aku nak koyakkan kau cukup-cukupnya. Satu orang yang kata-katanya, seorang yang berkepandaian, saya ni macam ni. Kau sembang diri kau tu punya pandai, tapi kau keluar nyataan yang bodoh macam ni. Pada follower dia ni semua ni, besok kondom ni kau nak beli, kau bagilah alasan kenapa nak kena beli kondom. Saya nak buat belon, saya nak buat patung anjing. Kondom panjang. Bodoh. Bye. Kau tanya Haji Zainal tu, berapa puluh ribu dia nak bayar aku nak sampai studio dia. Kena harga cantik, gua sampai. Dekat mana studio dia. Cerita dia dalam dunia tak ada benda free. Engkau nak buat live, nak jual buku, kau dapat untung, aku pergi sana tak dapat apa-apa. Sekongkongnya kena bayar. Benda dalam dunia tak ada free punya. Kan? Sembang free-free ni apa benda? Kau tanya dia, berapa puluh ribu dia nak bayar aku untuk aku sampai kat sana. Yang dia boleh bagi lah. Kan? Nak gempak orang pasal benda-benda tak payah punya. Aku garanti kecoh punya kau. Kau tanya dia berani tak berani, itu je. Berapa puluh ribu dia nak bayar. Nak lagi gempak, jemput Papa Gomo dengan jebat dahaka. Lagi best. Nak cerita, nak gempak orang kan. Ni sekarang orang gempak kau balik, kau mesti game over punya. Kau tanya Haji Zainal tu, ada brand lah. Nak gempak orang kan. Tak mau cakap lah korang ni macam budak-budak. Haji Zainal ni koyak. Datanglah ke studio saya. Berapa ribu, puluh ribu kau nak bayar aku. Dalam dunia tangan sembang free. Kalau pergi sana makan karipap, minum TO tak payah. Aku nak makan sedap seorang-orangnya. Sambil cerita-cerita, makan dengan sedap lah. Sambil cerita, borak sambil makan. Bau cun. Memang kita nak, kalau nak main gila, kita all out ni main. Tak payah main sikit-sikit. Papa Gomo, jebat dah ke join sekali. Mesti best ni podcast tu. Ada brand nak tanya dia. Dia boleh lupa kacau. Why so serious?